Hai, Assalamualaikum dan selamat kembali ke channel saya, Fatihin Zulkifli. Okey, di depan anda ni adalah Persona Black Edition 2021. So kalau korang boleh lihat dekat sini, dia based on Persona Premium. Okey, so kalau korang tengok dekat depan ni, dia punya grill semua all black. Tengok dekat sini, dia punya grill semua hitam. Then dia pakai yang Infinite Wheel design. And then dia punya lampu stick pakai halogen dengan all black lah. Okay, so dekat sini dia ada LED DRL dengan parking sensor kiri kanan. And then dekat bawah ni, dulu yang kalau Persona Premium dia pakai piano black. So untuk yang Persona Black Edition ni, dia pakai gold combination black and gold . Ni daripada depan . So kalau kau tengok sini semua gold, and then sini dekat grey sini semua dia black out. Okay, jom kita tengok pula dia punya ring. Okay, ni dia punya ring. Ring dia menggunakan gold color, macam bronze gold macam tu. So dia two tone design lah, two tone. Okay, so dia menggunakan size saya 185/55 ring 15. Okay, so dekat sini pula dia ada stiker lah, daripada tengah ni sampai lah ke belakang. So harga dia on the road price without insurance 55,000. Okay guys, 55,600. Okay, jom kita tengok daripada tepi pula. Okay, ni daripada tepi. Ini daripada tepi. Okay, so kalau korang tengok kat sini, dia ada macam ni lah design dia. So kat sini pun dia based on Persona Premium. Dia ada button for keyless entry. So dekat belakang pula dia menggunakan logo Persona warna gold bronze macam ni. Dulu chrome kan, sekarang dia menggunakan color gold. And then still ada reverse camera lah. So kat belakang ni dia punya diffuser warna gold dengan kemasan gold lah. And then ada fog lamp. So ni pandangan dari belakang. Okay, okay guys, so jom kita tengok belah dalam. Belah dalam dia simple je guys. So dalam dia still sama, hitam. And then dia ada combination, dia macam ni lah, dia jahit warna gold. So kalau dekat dia punya seat ni dia all leather wrap dengan gold accent. Okay, gold accent. Sini pun sama, ada 6 airbag ada 6 side. Okay, dengan kat sini pun ada dia punya kemasan warna gold. Still menggunakan push start button. Dia based on premium. Okay, okay guys, korang tengok lah dia punya gold color. Ni gold color, gold. Sini pun dia punya infotainment system pun gold color. So dekat sini pun dia gold color. And then steering ni dia leather dengan kemasan jahitan hitam. Okay, and then dia punya ni lah, borderless rear view mirror. Okay, dia punya meter pun stay sama. Okay, tak ada beza dengan
Yang premium biasa. So dia ada USB lah kat sini. Ni untuk link ke sini lah. Tapi untuk diingatkan yang ni dia tak ada voice command lah. Dia macam executive punya spek lah. Tapi korang akan dapat full ada. Kalau yang premium biasa dia pakai semi leather lah. Dengan charge phone ni lagi 3 lah korang ada USB. And then dia ada auto lamp lah sekali. Auto lamp. Okay So ni glove box lah dengan tempat kita tarik. Ni glove box. Okay. Okay guys, belah belakang still sama dengan depan. Interior black semua sama. And then dia ada Asofix ya. Asofix korang boleh tekan kat sini. Tekan kat sini. Dia akan turun lah. Kalau korang suka pergi IKEA beli barang yang panjang-panjang, sana pun boleh buka. Dia 60-40. So korang masukkan barang, sana lipat. So lagi luas lah. Okay. So kalau daripada depan, dia ni depan interior. Banyak cun punya. Banyak cun. Ini ada cangkuk kat sini lah. Korang boleh belilah apa-apa barang ke apa kan. Okay. Berbaloi lah beli. Limited edition. Dan dekat sini korang boleh tengok dia ada tempat letak air. Okay, jom tengok belakang. Tengok belakang. Okay. Belakang sangat luas. 510 liter. 510 liter keluasan dia. So korang tengok kat sini. Bawah ni spare tire dengan jet lah. Ni triangle circle. Ni punya tool untuk buka tayar. Ni beg kecemasan lah. Okay. Datang sekali lah semua. Okay. So memang untuk balik kampung sangat sesuai lah. Okay guys. So ni engine dia. Engine sama je dengan Persona Premium. Dia menggunakan 1.6 Dodge 16W VVT engine lah. Dia menggunakan gearbox CVT. Okay. So kalau korang nak jaga ni senang je lah. Ni minyak brake kena jaga. Ni air wiper kena jaga. ABS modu. Ni cek minyak hitam kat sini. Top up minyak hitam kat sini. Air filter, coolant, battery dengan fuse board lah. Okay. So ini memang cantik lah. Gold dengan hitam kan. So kalau korang nak tahu dia punya code colour ni quartz black. Dia punya colour code. Okay. Menawan cun. Hitam ni, hitam dengan gold. So kalau korang berminat untuk memiliki kereta Persona Black Edition ni, korang boleh call saya lah 014-509-6070 Proton 4S Kampung Melayu Subang di Shah Alam Subang, berdekatan dengan Subang Perdana Airport, Bukit Jelutong, Kelab Gomo Teres. Okay. So berminat boleh call WhatsApp saya. Limited stock. Okay. Sekian, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like dan share saya punya YouTube channel. Okay. Bye bye.